Assalamualaikum. Okay, ni ada satu kes, pintu lock ni dia patah lah. So kita datang nak gantikan dia. Okay, mesin basuh LG lah, front lock. Okay, mula-mula ada 2 skru kat sini, saiz 8 lah. Korang kena buka dulu lah. Di sini ada 4 skru lah. Okey, ni lock yang patah tu lah. Okey, sebelah kiri tu yang barulah kita nak ganti dia. Yang belah kanan tu dah patah. Separuh lagi tu ada kat dalam body tu tadi lah, body pintu tadi. Okey, cara buka dia korang jangan congkak macam ni. Nanti dia akan tinggalkan kesan lah. Okey, korang umpil daripada sini lah. Umpil dari sini. Okey, dah dapat buka dia lah. So ni dia punya bahagian dalam dia. Okey, dia ada satu batang situ, korang tolak. Spring tak boleh cabut. Okey, masukkan dia saja. Sebab dia dah ada lubang kat sini. Dah masuk, korang tolak balik. Okey. Okey, kita pasang balik lah dia punya cover. So pastikan dia punya lekuk tu ikut dia punya level tu lah. Ada tanda ni lah. Okay, ada 2 skru. Okay, ni yang patah dia lah. Inilah lock yang patah tu ya. Okay, lepas tu kita pasang balik dia punya pintu. Okay, pastikan tombol merah ni, lock ni dia timbul. Maksudnya lock tu dah ok lah. Itu dah lock, baru dia boleh function semua lah. Ok, sekian sajalah kongsian dari saya. Sekiranya video ni bermanfaat, jemput like, komen dan share. Terima kasih.